Memang minat batik. Dari hati kita lagi. Banyak proses. Yang paling susah melukis lah. Sebab customer nak sama. Kalau yang minta dengan gambar, bagi gambar, mesti nak sama. Lebih kurang pun dalam 90%, 80% macam tu kan. Yang mewarna pun susah juga sebab nak bagi sama dalam gambar. Kebanyakan Kak Su jual dari cikgu lah. Cikgu buat uniform. Kadang-kadang dari butik pun ada, dari butik, customer yang butik. Lepas tu dengan orang jual-jual online banyak juga. Kak Su pun ada jual luar negara, Siam. Luar negara banyak orang beli. Cikgu, kita post lah, rantai panjang. Macam-macam jenis orang yang beli batik. Alhamdulillah sampai sekarang ni ada lah orang yang beli. Tapi tak banyak lah. Tak banyak macam dulu lah. Batik ni kena diperkenalkan dengan lebih meluas lah. Ada pendapat Kak Su macam tu lah. Dalam batik semua penting. Kadang-kadang batik ni banyak, akan ada defek. Bila you siap ia akan ada defek. Rosak, kain berlubang. Semua kena jaga. Dari asal kain putih sampai siap, you kena jaga. Last sekali, kita pun tak boleh hantar ke customer, rosak. Kualiti pun kena jaga. Kita kena beli ubat yang mahal, yang molek. Kalau kita beli ubat yang tak mahal, dia turun colour. Nanti customer komplain, macam mana kain you ni tak cantik ni, turun colour. Kalau boleh Kak Su nak memperluaskan batik ni, orang sambung warisan legasi kita. Sampai bila-bila lah kan, batik kan unik. Kalau boleh lah, tapi sekarang ni batik ni macam kekurangan sikit kan orang buat. Tapi kita sedih lah. Kita nak juga ada promosi, ada macam-macam ada. Kita nak juga nak minta kerajaan sambungkan legasi kita ni macam mana.